Jadi apakah tanda-tanda autism ni yang biasanya ibu bapa mungkin dia rasa dia terlepas pandang poin-poin yang nak kata anak dia ni autism ataupun tidak? Boleh Dr. kupas? Tanda-tanda autism Okey, sebenarnya tanda-tanda autism ni sangat banyak. Saya sebenarnya dalam proses menyediakan sebuah buku tentang autism, dan dalam senarai saya tu tanda-tanda tu lebih daripada 100. 100? Ya, betul Tetapi tanda-tanda autism ni kalau kita tengok yang paling umum lah, tanda-tanda yang kita kata klasik, iaitu pertama adalah speech delay, kelewatan bercakap, tetapi lewat bercakap ni tidak semestinya autism. Kita kena lihat lagi lah tingkah laku dan emosi yang lain. Itu pertama tadi. Yang kedua adalah tak ada eye contact. Bila kita bercakap, dia tidak melihat, dia pandang tempat lain, ataupun dia ada pandangan yang macam dia tak sharp pada pandangan wajah kita lah. Yang ketiga, dari segi tak faham arahan, dia tidak faham apa yang kita beritahu dia. Kita panggil pun tak datang, kita suruh buat sesuatu pun dia buat tak tahu. Yang keempat, dia dalam dunia sendiri. Yang kelima ada repetitif, berpusing, bertanya soalan yang sama, membuat having hands, berulang-ulang. Apa-apa yang berkaitan dengan perulangan, repetitif, itu salah satu tanda autism lah. Yang lain adalah dari segi tak ada empathy. Bila kita jatuh, dia ketawa. Kita masuk kesian, dia terbalik pula. Lepas tu kita boleh tengok dari segi perubahan personality lah. Personality ni dia tak berubah lah. Kadang-kadang dia macam dia good mood. Kadang-kadang bila dia ada mood swing tu, dia akan obviously akan nampak lah tingkah laku tu. Tetapi saya nak tegaskan dekat sini, tanda-tanda autism tu kita akan nampak yang basic. Tetapi kenapa parents lambat datang kan? Sebab dia confused. Dia rasa macam tanda-tanda ni taklah semestinya autism. Macam dia anak aku, dia boleh buat benda ni, tapi kenapa dia tak boleh begini? Jadi itu yang kena berjumpa dengan pakar untuk menganalisis. Macam saya katakan tadi, kalau saya dah jumpa 1,000 orang, 1,000 tu lain, tak sama satu sama lain. Macam cap jari kita kan, tak sama, itu satu. Yang kedua, dah tentulah simptomnya pun tidak ada exactly 100% sama. Sebab itulah dalam proses saya membuat diagnosis ni, saya dah kumpul lebih 100 simptom-simptom autism yang lain. Menarik. So jangan terlepaslah 100, boleh dikatakan banyak juga simptom-simptom yang ibu bapa boleh belajar sendiri, sebab at least ibu bapa ada input benda tu. So kita tak nak sampai umur dah remaja, anak dah bergaul kan, kita akan terlewat diagnose lah, betul-betul Jadi untuk soalan seterusnya, ini paling penting. Apakah langkah pertama yang parents perlu ambil tindakan? Kalau apa yang doktor sebutkan tadi tu dah jelas kelihatan lah. Apabila ibu bapa tengok anak ni nampak kelainan lah dari segi tingkah lakunya, bila kita tak pasti apa yang berlaku dengan anak ni, sebaik-baiknya kita datang berjumpa dengan pakar. Pakar yang banyak pengalaman dalam menjalankan ujian autism dan juga clinical observation terhadap kanak-kanak autism. Ramai kanak-kanak, ramai sebenarnya ibu bapa yang takut. Dia dah Google, dia dah tanya ChatGPT. Tanda-tanda ni kemungkinannya adalah autism, tetapi dia takut menerima kenyataan. Sebab dia masih menunggu akan ada perubahan terhadap anak ni. Maka sebab itulah ramai sangat yang bertangguh untuk dapat diagnosis. Itulah yang paling penting. Bila ibu bapa tertanya-tanya, rasa tak selesa dan macam rasa kenapa dengan anak aku ni kan, itu adalah petunjuk awal untuk datang berjumpa dengan pakar. Jadi doktor dah mengupas apakah langkah-langkah yang ibu perlu ambil untuk anak-anak yang ada simptom autism ni lah. Jadi kita tengok video yang seterusnya.